ekor emas game Malaysia tapi boleh bawa pulang dekat Indonesia. Best kan? So antara aktiviti waktu trip ke Yogyakarta minggu lepas adalah untuk visit Public Gold cabang Yogyakarta. So bila dah travel jauh ni, kami pun ambillah peluang untuk fizicalkan emas design Indonesia daripada akaun emas gap yang kita dah menabung dari Malaysia. So untuk pengetahuan tuan-puan yang mungkin dah menyimpan emas di akaun emas gap Malaysia, bila tuan-puan travel ke Indonesia, tuan-puan pun boleh buat benda yang sama. So saya tengah beratur, dan kalau tuan-puan nampak kebanyakan dealer ambil peluang yang sama untuk fizicalkan emas design Indonesia juga. So now giliran saya dah dipanggil dan staff sedang sahkan identiti diri. Lepas tu kita juga kena check betul tak emas yang kita dah pilih sama seperti yang kita dapat dekat kaunter. So design yang jadi pilihan saya kali ni adalah suku Dina Masjid Istiqlal dan juga 1 gram design Republik Indonesia. Alhamdulillah, excited sebenarnya tahu dapat visit Public Gold cabang Yogyakarta sebab saya boleh katakan ini adalah peluang yang datang sekali-sekala. Dan untuk pengetahuan tuan-puan, tahun ini adalah tahun ke-10 Public Gold berada di Indonesia dan kita dah ada 9 cawangan di serata Indonesia. So buat sesiapa yang berada di Indonesia yang masih belum mulakan simpanan emas, sebenarnya tuan-puan boleh bermula menabung emas melalui akun POA bermula dengan serendah RM300,000 sahaja. Tuan-puan boleh menabung dikit-dikit. Nanti bila dah capai gram yang tuan-puan nak, tuan-puan pun boleh fizicalkan emas macam saya pegang. Yang berminat untuk bermula, tuan-puan boleh cepat-cepat komen emas di bawah dan saya akan bantu dengan cara yang paling mudah dengan sebaiknya.